Sewa ke beli rumah? Jawapan dia adalah it depends. First kali, tengok kemampuan kewangan korang. Bahasa kasar dia, korang ada duit ke tak? Beli rumah ni kena bayar 10% down payment untuk sub-sales. Kena bayar lawyer fee, stamp duty, MOT, macam-macam lagi. Untuk projek baru, ada yang 0% down payment tau. So kalau korang nak, korang boleh PM. Second, korang dah ready nak commit sebab korang kena bayar pinjaman dengan bank selama lebih daripada 30 tahun. Ke korang ni jenis yang cepat bosan dengan satu tempat and nak pindah setiap 2-3 tahun. Dan ketiga, korang kena tahu tujuan membeli rumah tu. Kalau nak duduk sendiri, korang plan nak stay kat kawasan tu lama ke tak? Kalau nak buat investment, is it a good location yang senang untuk cari tenant? Sebenarnya nak beli or sewa dua-dua tak salah sebab dua-dua ada pros and cons kan. Keputusan ni adalah atas tangan you sendiri. Jangan rasa peer pressure dengan kawan-kawan yang dah beli rumah atau parents you yang suruh beli. Sebab at the end of the day, you yang kena bayar, bukan diorang. So korang nak